Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Sufianik daripada PPKI SMK Sungai Keruit. Hari ini saya, Azam, Adam dan juga Salia akan membuat roti inti kacang merah untuk dijual kepada guru-guru dan rakan murid-murid di SMK Sungai Keruit. Sebelum kami memulakan aktiviti pembuatan roti seperti biasa, kami akan mengisi kehadiran kami di dalam fail kehadiran dan memakai apron sebelum memasuki ke ruang dapur. Jom kawan-kawan. Okey, sebelum kita mula, cikgu nak pastikan semua jaga kebersihan. Okey, cikgu nak cek kuku dulu. Ni okey. Okey, alright, ni pun okey. So sekarang, sebelum kita mula, kita kena basuh tangan dulu. Okey, semua boleh basuh tangan dulu. Okey, sebelum kita nak mula buat roti kacang merah, cikgu nak tanya dulu bahan-bahan untuk nak buat roti. Okey, Salia boleh Salia? Boleh. Bahan-bahan dia tepung roti, gula halus, garam halus, susu tepung, yeast kering, telur, kefine, air sejuk, margarin. Okey, bagus. Azam, apa bahan-bahan dan sukatan yang diperlukan untuk buat roti? Tepung roti 1 kilo, gula halus 200 gram, garam halus 5 gram, susu tepung 20 gram, yeast kering 30 gram, air sejuk 400 ml, kefan 10 gram, butter 200 gram, telur 2 biji. Okey, terima kasih. Sekarang cikgu minta Salia untuk tuangkan bahan-bahan dalam bowl. Sekarang saya akan mengadun bahan-bahan ini dalam masa 30 minit. Enggak. So, awak buat dos tu berapa gram? 40 gram. Macam tu saya buat inti 30 gram, okey? Boleh? Baru extensi. Roti ini saya akan masukkan ke dalam oven selama 15 minit. Saya daripada KCI ada buat dengan nasi RM2 satu. Ini satu. Nak jual sekarang? Okey. Siapa nak beli roti? Saya. Cepat. Dia tengok ni. Kecap. RM2 kan? Boleh tak? Boleh. Dah satu boleh? Apa satu ni?
Okey. Satu lah. Berapa? RM2.1. Siapa buat? Kamu tahu. Ya ke? Ya. Wah, bagusnya. Wah, panas-panas lagi ni. Okey. RM3.1 ya? Terima kasih. Nanti Bagi satu. Cikgu benar juga ni. Nampak sedap. Cikgu nak juga. Satu. Okey, bagi cikgu. Pandai tu. Salam. Apa nama? Adam. Adam buat apa? Kami PKI ada buat jualan roti. Oh, okey. Roti siapa yang buat? Kita orang. Alhamdulillah, pandai buat roti. Okey, nak jual kat cikgu ke? Okey. Okey, cikgu nak 2. 2.